Aku dah lama kerja di hospital. Bukan setahun dua. Dah cukup lama sampai aku boleh bezakan bunyi roda troli jenazah dengan bunyi troli ubat, walaupun aku pejam mata. Dah cukup lama sampai aku boleh cam bau kematian walaupun aku berdiri jauh di hujung koridor. Orang luar selalu fikir bilik mayat itu tempat paling seram dalam hospital. Tapi bagi aku, bilik mayat bukan tempat paling seram. Ia cuma tempat paling jujur. Di situ, semua rahsia akhirnya terbuka. Di situ, semua topeng akhirnya jatuh. Di situ, semua manusia akhirnya jadi sama. Sejuk, kaku, diam. Aku pembantu pegawai perubatan. Tugas aku ringkas tapi berat. Bantu urusan postmortem, urus jenazah, catat, kemas, ikut arahan. Aku dah nampak macam-macam. Mayat kemalangan yang tinggal separuh badan. Mayat bunuh diri yang lehernya biru, lidah terjelir. Mayat bayi yang kecil, sejuk, tak sempat kenal dunia. Aku ingat aku dah kebal. Aku ingat aku dah biasa. Sampai satu malam, bilik mayat ajar aku ada kematian yang bukan sekadar kematian. Malam itu, jam hampir 2 pagi. Bilik mayat sunyi macam kubur. Lampu Kalimantan berkelip-kelip halus macam nafas yang tak stabil. Bunyi penghawa dingin berdengung, panjang dan membosankan. Tapi entah kenapa malam itu, bunyi itu jadi macam bisikan. Aku berdiri di sinki, basuh tangan selepas urus satu kes biasa. Air sejuk mengalir, menampar kulit. Bau sabun antiseptik melekat kuat di jari. Tiba-tiba, aku dengar bunyi pintu koridor ditolak. Bunyi roda troli pula menyusur. Bunyi itu perlahan, tapi cukup untuk buat tengkuk aku rasa panas. Aku pandang pintu. 2 orang petugas ambulans masuk. Di belakang mereka, seorang polis. Dan di atas troli itu, beg mayat hitam. Aku tak tahu kenapa, tapi masa aku nampak beg mayat itu, dada aku jadi sempit. Bukan sebab takut, lebih kepada macam ada sesuatu yang menyambut kedatangan jenazah itu. Pegawai perubatan on call malam itu, Dr. Farid, keluar dari bilik pejabat. Mata dia yang tadi redup terus terbuka luas sekejap. Dia pandang beg mayat itu lama. Lama sangat. Sampai aku rasa tak selesa. "Apa kes?" Dr. Farid tanya. Polis itu jawab, suaranya rendah, macam takut dinding dengar. "Lelaki ditemui meninggal di rumah. Ada unsur pelik, doktor." Dr. Farid tak terus tanya lanjut. Dia cuma angguk sekali. Kemudian dia pandang aku. "Kau ikut aku," dia kata. "Kita buat pemeriksaan luar dulu." Aku angguk. Aku tarik troli masuk ke bilik bedah postmortem. Pintu besi ditutup. Bunyi itu bergema. Dan entah kenapa, bila pintu tertutup, aku rasa macam aku baru kunci diri aku dalam satu tempat yang aku tak patut masuk. Aku cuba buang perasaan itu. Aku pakai sarung tangan. Aku tarik rapat lampu pemeriksaan. Dr. Farid berdiri di sebelah meja bedah. "Kau buka," dia arahkan. Aku pegang zip beg mayat. Zip itu keras sedikit. Mungkin sebab getahnya melekat. Aku tarik perlahan. Bila bahagian kepala terbuka, aku berhenti bernafas.
Jenazah itu lelaki sekitar 50-an. Tapi wajah dia bukan wajah orang mati biasa. Kulit muka dia tegang, pucat kelabu, macam lilin yang dah lama tak disentuh api. Bibirnya ternanga sedikit, tapi bukan macam orang mati lemas yang mulut terbuka kosong. Ini macam orang yang mati sambil cuba menjerit, tapi jeritan itu tersekat dalam kerongkong. Dan yang paling aku tak tahan, mata dia terbuka luas. Putih mata kekuningan berurat halus merah macam benang. Anak mata pula kecil sangat, macam titik hitam yang tenggelam. Macam dia mati dalam ketakutan yang melampau. Aku telan air liur. Dr. Farid tak cakap apa-apa, tapi aku nampak rahang dia mengetap. "Kau buka baju dia," Dr. Farid kata. Aku angkat kain yang menutup tubuh jenazah. Bila baju dibuka, aku nampak dada dan bahu jenazah penuh lebam. Tapi lebam itu bukan lebam dipukul. Lebam itu berbentuk jalur-jalur panjang, hitam kehijauan, berselirat macam akar pokok yang membelit dari dalam kulit. Macam urat dia jadi sesuatu yang lain. Aku sentuh sedikit bahagian tepi dada, sekadar nak pastikan tekstur. Kulit itu sejuk, keras dan ada bahagian yang terasa macam berpasir halus di bawah kulit. Dr. Farid tunduk memerhati. "Lebam ni tak normal," gumamnya. Aku angguk perlahan. Kemudian aku nampak perut jenazah. Perutnya menonjol. Bukan kembung biasa. Bonjolan itu tajam, seolah-olah ada benda keras menolak keluar dari dalam. Aku pernah nampak perut kembung sebab gas mayat. Tapi ini macam ada sesuatu membesar dalam perut dia. Polis yang berdiri di tepi pintu tiba-tiba bersuara, "Doktor, arwah ni bomoh." Aku tersentak sedikit. Dr. Farid pandang polis itu. "Bomoh?" Suara Dr. Farid mendatar, tapi aku dapat rasa tegangnya. Polis itu angguk. Orang kampung panggil dia orang pandai. Tapi 2 hari lepas, dia bergaduh dengan satu bomoh Siam. Orang kata dia hantar ilmu, tapi bomoh Siam tu pulangkan balik. Ayat "pulangkan balik" tu, bila keluar dari mulut polis, aku rasa macam suhu bilik turun lagi 2 darjah. Aku cuba gelak kecil nak buang seram, tapi suara aku tak keluar. Dr. Farid tak gelap. Dia cuma tarik nafas panjang. "Kita buat ikut prosedur," dia kata. Aku angguk, tapi tangan aku dah mula menggigil. Kami mula postmortem. Pisau bedah Dr. Farid menyentuh kulit dada jenazah. Potongan pertama dibuat. Bunyi itu halus, tapi cukup buat aku rasa loya. Darah yang keluar bukan merah segar. Ia gelap, pekat macam minyak hitam. Dan baunya, ya Allah, bau itu bukan bau darah biasa. Bau itu macam besi berkarat bercampur tanah busuk, macam kain kafan yang lama terendam dalam lumpur. Aku rasa tekak aku panas. Aku tahan muntah. Aku paksa diri fokus. Dr. Farid buka lapisan kulit perlahan-lahan. Dan bila lapisan itu terbuka, aku nampak urat-urat hitam. Bukan sekadar urat gelap. Ini macam tali hitam yang tebal, membelit, bercabang
berselirat seperti akar pokok menjalar di bawah kulit. Dan di beberapa bahagian, ada bintik-bintik putih kecil, macam telur serangga. Aku kaku. Dr. Farid berhenti sekejap. Dia pandang aku. "Kau okey?" dia tanya. Aku angguk cepat. Walaupun sebenarnya, aku rasa kaki aku dah tak rasa lantai. Dr. Farid sambung. Bila sampai bahagian perut, dia tekan sedikit bonjolan itu. Dan waktu itulah jenazah itu mengeluarkan bunyi. Bukan suara, bukan nafas, tapi bunyi halus, macam tulang kecil digigit dari dalam. Aku terus melangkah ke belakang, hampir terlanggar singki. Jantung aku berdegup macam nak pecah. Dr. Farid berhenti serta-merta. Dia pandang perut jenazah. Kemudian dia pandang aku. Dalam mata dia, aku nampak satu benda yang jarang aku nampak pada doktor. Takut. "Doktor, dengar." Aku bersuara perlahan. Suara aku hampir hilang. Dr. Farid tak jawab. Dia cuma angguk kecil. Dan dia buat sesuatu yang buat aku lebih seram. Dia baca sesuatu dalam hati. Bibir dia bergerak perlahan, tanpa suara. Aku tak tahu apa yang dia baca. Tapi aku tahu, doktor pun manusia. Dan bila manusia mula membaca doa dalam bilik mayat, itu tanda dia pun rasa ini bukan kes biasa. Dr. Farid ambil pisau bedah semula. Dia potong perut perlahan-lahan. Lapisan kulit terbuka. Dan saat rongga perut terdedah, aku rasa seluruh dunia aku gelap. Dalam perut jenazah itu, ada gumpalan hitam. Bukan organ. Bukan darah beku biasa. Ia macam sesuatu yang hidup. Berdenyut perlahan, seolah-olah ia ada nadi sendiri. Dan di celah gumpalan itu, ada rambut panjang, basah, melekat, bersimpul, macam rambut perempuan. Aku ternanga. Aku tak mampu bercakap. Dr. Farid ambil forceps, cuba tarik gumpalan itu. Tapi gumpalan itu melekat kuat, macam ditanam dalam daging. Dia tarik lagi. Dan bila ia terangkat sedikit, bau busuk yang keluar membuat aku terus muntah dalam singki. Aku muntah sampai air mata keluar. Bila aku angkat kepala semula, aku nampak Dr. Farid berdiri kaku. Tangan dia terhenti di udara. Forceps masih mencengkam gumpalan itu. Dan masa itulah aku nampak sesuatu yang lebih mengerikan. Dinding dalam perut jenazah itu penuh calar. Calar dari dalam. Macam ada sesuatu mencakar nak keluar. Aku terdengar bunyi halus lagi. Bukan dari mesin. Bukan dari kipas. Tapi dari perut itu sendiri. Macam bisikan. Macam orang mengerang dalam air. Aku mundur lagi. Hampir jatuh. Dr. Farid lepaskan forceps serta-merta. Gumpalan itu jatuh semula ke dalam rongga perut, seperti benda yang tak mahu dilepaskan. Dr. Farid tutup semula bahagian itu dengan kain bedah. Dia menoleh pada polis. "Kes ni, saya tak akan teruskan macam biasa," Dr. Farid kata, suaranya keras. "Saya nak laporan lengkap.
Saya nak rekod penuh dan saya nak jenazah ini diurus ikut prosedur tambahan. Polis itu pucat. Doktor? Maksud doktor? Dr. Farid pandang aku sekejap. Kemudian dia pandang jenazah itu semula. Ada benda yang bukan penyakit. Dr. Farid jawab perlahan. Ada benda yang orang panggil pulangan. Aku berdiri diam. Tangan aku masih menggigil. Dalam kepala aku, ayat polis tadi bermain berulang-ulang. Bomoh Siam pulangkan balik. Bomoh Siam pulangkan balik. Bomoh Siam pulangkan balik. Malam itu, postmortem dihentikan lebih awal. Jenazah ditutup semula. Zip beg mayat ditarik naik. Tapi waktu zip itu tertutup, aku bersumpah aku nampak beg mayat itu bergerak sedikit. Sekejap saja. Macam sesuatu di dalamnya menyesuaikan posisi. Aku terus pejam mata. Aku pura-pura tak nampak. Sebab kalau aku mengaku aku nampak, aku takut aku tak akan mampu kerja lagi selepas malam itu. Selepas semuanya selesai, aku duduk seorang diri di tepi sinki. Aku basuh tangan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku gosok sampai kulit aku pedih. Tapi bau itu, bau tanah busuk dan besi karat itu, macam masih melekat dalam pori-pori. Aku balik rumah subuh. Langit masih gelap kebiruan. Jalan raya sunyi. Tapi aku rasa macam aku tak pernah betul-betul seorang. Sampai rumah, aku terus mandi. Aku berdiri lama di bawah air, biar air jatuh atas kepala, macam nak hapuskan semua yang aku nampak. Malam selepas itu, aku tak boleh tidur. Setiap kali aku pejam mata, aku nampak mata jenazah itu terbuka luas, memandang aku, macam dia masih menuntut sesuatu. Dan sejak malam itu juga, aku belajar satu perkara yang aku tak akan pernah lupa. Dalam dunia ini, ada orang yang cari jalan mudah. Nak kaya cepat, nak orang tunduk, nak orang sayang, nak musuh hancur. Mereka pergi kepada sihir. Mereka bangga dengan ilmu. Mereka rasa mereka kuat. Tapi mereka lupa, sihir itu bukan alat. Sihir itu hutang. Dan hutang itu pasti dibayar. Kadang-kadang bukan dengan duit, tapi dengan tubuh sendiri, dengan nyawa sendiri, dengan maruah sendiri. Bomoh itu mati bukan macam orang mati biasa. Dia mati dalam ketakutan. Dia mati dalam sakit. Dia mati dengan sesuatu yang seolah-olah masih hidup dalam dirinya. Dan aku yang cuma pembantu pegawai perubatan ni, aku jadi saksi. Saksi bahawa bermain dengan sihir bukan sekadar salah. Ia mengundang akibat yang paling buruk dan menyedihkan. Sebab bila sihir dipulangkan, ia tak pulang kosong. Ia pulang dengan dendam. Dan bila dendam itu sampai, tak ada doa palsu, tak ada tangkal, tak ada mantra yang mampu selamatkan kau.